The sun is. Tarik nafas. Hembus. Hai. Hari ini aktiviti Umi Wani adalah untuk kita pergi beli aiskrim satu Malaysia dengan roti bom dekat peniaga-peniaga dekat kawasan sekitar rumah ni je, taman perumahan ni je. Masalahnya Umi Wani tak tahu kat mana rumah tu, rumah yang jual tu. So kita kena cari. Lepas kita pergi beli barang-barang makanan tu, kita akan makan. Kita akan lepak-lepak dekat mana? Anak-anak? Kedai. Dekat playground. Kita akan pergi kat playground. Kita lepak-lepak kat situ sambil makan. Okay, kita nak pergi dengan apa? Kita pergi dengan sekejap. Umi bawa iPad untuk kita lapik. Lepas tu bila kita makan aiskrim ni, of course lah akan ada yang nak basuh-basuh tangan. Kita bawa juga baby wipes. Kita bawa juga pisau and tempat letak kuih and aiskrim lah kalau perlu. Okay, alright. So ini stand kamera. Muat tak? Ni bawah ni. Okay, so kita letak kita punya Kipas. Siapa lagi nak letak kipas? Okay, so kita tutup. So yang ni tak muat tadi, so kita letak dalam ni. Oh gitu. Balik. Kunci. Kunci pula ni. Kunci dia sama je. Sama. Apa? Mana? Buka Is. Tolong buka. Okay, oh gitu. Ya Allah, kotornya. Di sini. Alright, tutup. Kunci. Okay, dah. Okay, sebenarnya tak muat tau nak naik skuter ramai-ramai ni. Okay, so Umi akan buat 2 trip. Trip pertama, kita pergi beli roti bom. Trip kedua, kita cari aiskrim satu Malaysia. Makan nak bawa skuter. Okay, ya, sekejap lagi. Okay, so kita pergi cari roti bom dulu dekat rumah. Nombor berapa. So kita pergilah dulu. Umi Wani tak tahu rumah tu kat mana. Tapi kita cuba carilah. Cuba carilah Okay, jom. Ni ke? 43? 43. Kita cuba nombor rumah 43. Okay. Assalamualaikum. Sampai. Guys, salah rumah. Salah rumah. Dia kata bukan rumah dia. Maksudnya rumah 43. OMG. Sebabkan tak kita cuba, kita pergi dengan hasil. Dapat guys. Roti bom. Okay, so trip kedua sekarang ni kita pergi cari aiskrim Malaysia pula. Aiskrim satu Malaysia. Tadi dah pergi, dia tak ada kat rumah. Geram tu. Jadi so sekarang pergi ambil sekali lagi. So siapa yang bawa? Kalisha yang bawa. Mana kemana tu sebelum? Takut je. Okay, kita dah nak sampai dekat kita punya aiskrim Malaysia. Assalamualaikum. Nak ambil aiskrim. Mak dia tak ada tadi. Sekejap saya call sekejap. Okay, let's go. 사랑이 되지 않기를 빌었어. 너만은 절대로 아니기를 빌었어. Kita dah sampai dekat taman. So kita keluarkan barang-barang kita. Kakak, dia pandai. Umi tak pandai lah, Umi. Belakang lah. Sini. Dia nampak. Itu kau sakit. Okay, duduk. Ya. 넌 사랑이 아닐 거라고 수도 없이 나를
1, 2, 3. Hai. Sekarang kita dah sampai dekat taman permainan kita. So, taman permainan ni tak besar pun, kecil je. Okay, so kita pun makanlah. Okay, apa yang kami bawa untuk makanan hari ini adalah roti bom. Krim. Roti bom ada 8 biji yang. Ada es krim. Okay, ada aiskrim. Wow. Kamu nak tutup. Ni baby nak tumpahkan tadi. Ni rasa yang cheese. Kakak yang mana tadi? Ni rasa macam nak rasa dah cheese. Mama punya. Nanti akan kau rasa. Boleh. Kita Asifah. Ada? Ada ambil tisu tu. Ada lah ambil apa? Sini boleh kan? No, dia kucing kita gali kok kita pergi taman tadi. Kalau punya. Ada punya. Ada punya. Ada. Sekejap ni ada punya. Sejuk lah dia. Bukan. Mak. Kakak pun saya dah tak. Ni sedap. Tinggal kau punya ni sedap. Manis tak? Manis. Wah, sedapnya. Sedap. Semua manis. Sedap orang. Sedap. Yang ni selesa Blueberry cheese. Ni apa tadi? Sedapnya. Roti bob. Mana dapat? Sayur kecil. Sedap macam pedas. Roti bom ni kalau kat Kelantan lagi besar tau. Tapi ni kecil. Kan saya buat je kena kita ni. Aiskrim ni kalau musim panas sedap lah. Aku cek. Ni cuma kita ke? Kita tak lah ni. Ya ke? Yelah, kita tak lah ni. Kenapa? Nah, ambil ni. Betul je. Tak tahu ya. Kan bisa datang kat mana kita. Makan. Tak. Apalah guys. Mak selalu dapat kucing pun lupa. Tak suka kucing. Ya. Pasal nak kucing tu sebab kucing tu ganas tadi. Dia tak makan pun. Mama sih je. Apa sengit telefon kita? Cantik lah tu. Sengit lah. Sedap. Sedap. Dia pun Kalau sedap. ya, beli banyak ni. Jawab apa ya? Kakak. Baru satu. Oleh lagi je. Tak. 2. Kakak 2. Makan lagi tak pun 3. 2 lah. Enak tu kan satu. Sedap sangat kan kita beli banyak-banyak. Nak habis. Dah nak habis. Dah.
Tapi sedap dia aiskrim campur-campur buah. Tapi kan tak panas sangat kan? Sejuk kan maghrib. Betul maghrib tu ada angin. Jangan cakap maghrib. Tak maghrib lagi. Maghrib Dah lah. Mana ada? Bau apa? Ke 6.30. Itu bunyi. Wah. Cepat makan, semua balik. Kamar bukit. Udah tak sejuk. Udah pegang dah. Dulu nangis. Dulu nangis, guys. Sejak ya. Ini kita beli mana? Okay, so jangan lupa Like dan subscribe. Dan komen dan share. Okay, so jumpa di next video. Bye-bye. Bye. Kita makan lagi. Muah, 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 muah.